Tilam ni brand daripada Modofo. Yang bagus sekali korang tak perlu gunakan current lah. Dia ada bagi satu motor pump dia ni menggunakan bateri built-in. Kalau bateri habis korang boleh charge mudah menggunakan kabel type C. Kita dah masukkan dia untuk pump. Dia ada inflate, deflate dengan on off. Kita inflate Okay. Kita tunggu sekejap lagi dia akan penuh lah. Bila korang rasa dah penuh dah, korang boleh offkan dia. Lepas tu korang tutup. Untuk dia punya ketebalan ni 25 cm tau. Dia ada yang 40 cm dengan 25 cm. Kenapa aku ambil 20 cm? Sebab apa? Rendah sikit lah. Bila ada anak-anak kecil ke baby ke, korang sesuai ambil yang 25 cm. Kalau yang tinggi sangat tu 40 cm, rasa macam bahaya tau. Ok, dia punya empuk ni sama macam tilam kat rumah korang tu. Walaupun dia menggunakan angin guys. Bila kita baring tengok. Memang sedap lah sebab tilam ni dia menggunakan angin. Dia ikut bentuk badan kita tau kat sini ni. Lepas tu dia ada bagi 3 biji bantal ni. Korang perlu tiup sendiri lah. Dia jenis manual ni. Tilam ni ada banyak saiz. Single ada, double ada, king pun ada. Ada tebal 40 cm dengan 40 cm. Sementara seller tengah buat promosi sekarang dengan tilam angin ni. Harga murah. Korang boleh tekan link kat bawah.